Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemudian Wilayah Persekutuan telah menjalankan pemeriksaan bekalan dan isi padu ke atas keberadaan bahan api di stesen-stesen minyak. Jom kita tonton video ini. Saya Goban dari KPDN. Okey. So hari ni kita nak buat pemeriksaan berhubung dengan bahan api lah, petrol dan diesel. Okey. So minta lesen. Lesen CSA. PDA sekali. Berapa tu baca tu? So hari ini kita akan buat pemeriksaan bacaan kuantiti untuk ujian isi padu. Okey. So yang untuk petrol ni kita akan gunakan 10 liter. Okey. Untuk diesel ni kita akan gunakan 20 liter. Bilangan pump dispenser nombor berapa ni? 9. Petrol 95. Kepada para pengusaha stesen minyak, sila patuhi peraturan-peraturan dan undang-undang yang telah dikuatkuasakan oleh Kementerian. Akan tindakan kes mahkamah dikenakan kepada stesen minyak anda jika disabitkan kesalahan bagi pertubuhan perbadanan boleh didenda tidak melebihi 2 juta atau bagi individu boleh didenda tidak melebihi 1 juta atau dipenjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Denda tidak melebihi RM50,000, penjara tidak melebihi 4 tahun atau kedua-duanya sekali bagi mana-mana kesalahan di bawah Akta Timbalan dan Sukat 1972 bergantung kepada seksyen kesalahan yang dilakukannya.